Halo nih guys, apa kabar? Sam lagi ya. Ini hari bukan nak cakap pasal kereta, tapi nak cakap pasal PPF. Biasanya you nampak banyak iklan yang ada berkaitan dengan PPF kereta kan. Ini hari ada satu sampel. Sam baru masuk sebiji X5 tahun 2018 yang cantik. Sekarang pun tengah buat lagi. Sekarang susah nak kopik PPF dia. Kenapa? Terlalu melekat. Ini PPF dia sudah berekah pecah 1000, tapi ni hanya buat segelintir sini sudah pakai 3 hingga 4 jam. Kena sikit by sikit untuk pergi kopes dia keluar pakai heater. Pula tak boleh pakai blade semua. Kenapa? Takut calahkan original punya plastik. So korang kalau ada nak plan nak pakai PPF pada you punya kereta kesayangan, ada baik buruk. Baik ialah starting beberapa tahun mungkin cantik, tapi kemudian inilah dia punya hakikat. Susah dikopek, mereka kuning, lebih teruk daripada sembuh cat. Kalau sembuh cat senang saja, atau cat yang main headlamp pun lebih senang saja. Tapi ni PPF nak koyakkan betul bukan main susah. Kalau nak buat protektif pada kereta, fikir 2 kali. Pilih betul-betul PPF yang betul-betul baik. Ini cara nak buangkan PPF yang lama tu. Kena heater heat sedikit. Kena buangkan sikit by sikit. Tak boleh pakai equipment yang lain kerana nak takut calahkan original punya lampu. Ini sudah buat dekat 3 jam. Susah nak kopek. Originalnya PPF rekah. Lepas tu kualiti tu terlalu melekat. Jadikan sangat hodoh rupanya. Tapi nak bersihkan sangat susah. Ni sebelah lagi yang sudah siap buat. Nak kopek PPF dia betul ambil masa 5-6 jam untuk satu lampu nak buat begitu cantik. Tapi ambil masa yang sangat panjang.